Ukuran dia 2 meter 3 suku. 2 meter 3 suku. Itulah ukuran manusia. Kain minum besar Lerang 60 kain. Macam ni. Lerang 60. Ni dah ukuran manusia macam ni ukuran dia. Kain ni ada jual siap semua ni. Saya memang ada beli kat kedai busuk. Memang ada satu set lah. Sudah, memang saya pajak lagi dia. Kalau ada beli kanela potong lah 2 meter 3 suku. 2 meter 3 suku. 2 meter 3 suku. Lapis lah. Ini pasal apa? Dia kain macam ni, kalau badan besar pun dia muat. Dia muat. Dah ada kain dia ada lerang. Baju dia Ni model dia ni. kalau hospital jarang pakai baju. Kalau kat kampung Ambil bangun ni. Ambil bangun. Ambilkan model dulu. Kain asas 3 helai. Kain asas. dia Yang 2 meter 3 suku tu. macam ni. Dia agak je ni. Ni apa cik? Baju dia? Baju. Baju lipat 2, potong U. Oh okey. Ha. Ukur lah ya. Ukur dia punya jenazah dia ukur. Kalau sama-sama lah kalau kepala kat sini. Mari macam ni. Ni. Oh, naik kain. Dia agak-agak lah. Ya. Kemudian yang ini selak. Selakan. Lepas tu sini tahu kapas macam ni. Kapas tu daripada sini sampai ke mari tu. Dua kapas, 2 baris. 2 gulung. Tak payah dulu lah dia. Dah siap. Dah siap. Ni macam ni. Kat belakang ni. Ini dah tahu macam ni. Tahu ni. Jalan ni. Kampung kan. Kampung baru. Tahu kampung baru boleh juga. Kampungan tu. Siapa jadi model Model. Model turun. Ini saya dulu lah. Ni tak lagi. Oh ya. Ni tunjuk ni. Tunjuk je. Tunjuk je. Saya tak ikat jangan lupa. Buat mandi dulu. Dah mandi belum? Dah mandi kan tadi? Dah mandi? Pagi tadi ya? Subuh. Oh dia okey. Kita dah naik nombor dia. Dah mandi. Ya, itu buat biar sampai habis, tinggalkan muka je. Mari. Itu Tak apa-apa nak. Saya dulu nak kain kubur lah. Balik kat lubang. Balik kat lubang.
Dia suruh-suruh pula Tak ada lagi nak lagi. No, kena diam-diam no. Banyak Ah, diam dia juga. Kedai ada wasiat belum? Kedai dah. So bagi kita je lah. Tangan keluarkan. Engkau jangan ini. Banyak sendiri. Mati tu, mati tu. Jadi macam sembahyang. No. Hah? Mana tengok? Ya Allah no. Ni baju dia macam ni lah. Jangan tinggalkan aku no. Lepas tu tahu ni. Innalillah. Sampai tahu kapal lah. Tapi kena tahu juga lah sebentar. Maya pun pernah senyum lah. Gini. Kau mati dalam iman makno. Senyum ya. Macam ni dia kapal ni dia elok. Dia rata macam ni. Ya. Sampailah penuh semua ke kaki. Untuk atas ya? Bawah atas boleh lah ada macam ni. Dia sampai ini kaki Sampai ni. tutup. Sampai tutup. Ini nak ikat aja. Sampai. Nanti lipat kain ni dia akan pegang sendiri. Ya. Ini buat simple ni lah. Macam ni. Sampai ke sini. Ini kena taruh ni apa alas ni macam ni. Kepas. Bantal sikit. Angkat apa lagi? Hidup pula. Dia supaya ada tu Lari orang. Jenazah ini ramai lari. Yang itu nak kena buat No, muka pucat no. Bahagian muka tu. Lihat no. Tanda dah. Kacau. Kan boleh Panding kau. Mudah. Kau tanam kata gua kan? Bahagian muka dia. Innalillah. Hidup mana dah sempat tu? No, wasiat dah keluar dah. Ada baru lenting kan. macam ni. Oh. Ini semualah. Jadi ambil gambar. Pandai yang tu boleh detail. Gitu. Ya, ini tahu semua tahu kapal lah. Kapal mana? Kapal semua. Tahu semua tahu kapal. Kapal tahu apa tadi tahu macam mana. Kenapa semua kali kan? Barus ke. Tapi Wangi-wangi lah. itu mana sedikit sampah. Kaki tak letak kapas? Tak plastik tadi. Tak payah. Dia bungkus Ada ni. ini Mana boleh masuk Facebook? ini kalau ada biasa duduk hospital lah. Ni di sini jaga lah pakai. Saya buat video saya tahu kat sebelah sini. Tak cukup syarat. Banyak bergeling. Tak kapas kat sini. Sebelum baju tadi. Selai Awak 3 kali. Mata berkelip. Ini tangan 2-3. Kalau jenazah yang ketiga lah. Lepas tu potong plastik. Potong baju dia. Untuk baju. Plastik yang keempat potong baju. Ini dia. Tapi ni yang nipis tau, jangan yang keras. Oh, ni alas meja. Dia yang nipis. Nipis. Itu keras. Celak kena pakai celak. Bagi melekat. Celak pakai. Cik, kalau dah tak ada mata ni bagi celak. Tak ada mata. Bawah dia. Tak ada dia. Saya pun Sekarang yang kali isu kes ketika ke hospital. Itu normal. Jenazah normal. Jenazah normal. dia punya kapas dia menutup seluruh badan menutup semua sekali menutup badan. Eh? Tapi kalau dapat saya apa ni lah yang furniture lah. Ada lagi tak? Nak tanya lagi? Faham tak yang berdiri? Yang macam permulaan ni semua dah tak peringkat lagi lah. Kain bondai. Sampai ke kaki sana. Kita taruh pasi Telinga. Kalau dalam normal telinga nak sumbat tak? Pasi Hidung. ada 5. Darah kalau ada Ada 5 darah. tali di kepala. Ini kapas. Kalau normal jenazah biasa tak perlu sumbat lah. Bawah tu kat dada. Dekat lutut Dan semua sekali dah dekat ada kaki. Dia ada 5 kapas. tali di kepala kan. Kemudian dah tahu pacai tadi tu. Lepas tu Minyak wangi bentangkan kain tu belai.
Bau-bauan kat mandikan situ. jenazah. Tapi ni semua dah siap dah dengan kain yang kecil. Kita tu cara dah. pula kita Baju cara melipat. Kos. dan Ha, ni yang tunggu ni. Sebelah kiri dulu. Oh, kiri dulu. baju tu semua. Sebelah kiri Baju dulu. kurung tu. Ah, tu. Jaga lah. Tarik dulu, tarik. Nampak gini ya. Nampak dekat nanti kan. Betul lah. Rapat-rapat. Dia nak rapat sempurna. Rapat dan sempurna. Rapat lagi. Muka jadi tu, muka. Dah Ajar pula. Kenapa? Tiga. Betul jangan. Lagi. Masukkan. Tutup dia dengan ini ibaratnya macam kain toke. Kain kita mandi dalam bilik air. Kain basahan. Yang selain. Dia pasal ikut tangan. Dia rapat tak begini. Rapat juga. Kau tak suka ni. Rapat. Weh. Kau suka nak orang eh. Rapat. Dia ada sempurna tu. Ini Tadi belakang. masa nak angkat daripada tempat mandi kan, kita tutup dia dengan kain yang putih ni. Kita tutup dengan kain putih ni terus letak atas Dia ni. sempurna, Bawah ya? ni kita Sempurna dah tu. siap semua Dia dengan dah- apa dia tadi. dah- Kalau ada bunga rampai lah. Lagi selai. Kalau ada apa lagi tak Ini tahu. gelai. Ini Kancai tu dah sudah. Kalau ada kain ihram lagi bagus. Rambut Kain ihram. ni cintok dia tak nak. Dan geram yang last ke ataupun yang mula? Yang mula. Dia bagi tahu tak apa. Lapis yang ketiga lah. Tak atas Kali yang ketiga. Oh, bertuah kau tu. Biasa dulu sebelum. Tarik belakang lagi sikit biar dia kemas. Macam kalau package, siap bawa lah. Ini yang kita belajar ni, kita ada keluarga nak menguruskan sendiri. Keperluan dia yang penting sangat kalau dalam jabatan agama dia punya yang penting kapur barus, minyak wangi, sabun mandi, kapas, kapur barus ni. Biar dia rapat tu jadi Kedai ya. kedai India kata. Yang ini masukkan. Ada. Lipat. Lipat je. Ini tak payah. Original dong berdarah. Lagi. Rapat lagi. Okey ya. Itu tak ada. Lagi rapat lagi. Tak ada kan? Jadi dia gunakan sebagai mandian. Ni padat. Yang penting ni minyak wangi, tak ada sebab tak ni. sabun mandi. Dia macam ni. Dia macam ni. Kapas. Lebih kuat lah. Sabun tadi, yang pintok tadi. Pintok dengan pancai. Ini last ke? Kau balik awak tingkat. Pintok tu Apa yang mana hidup? dia macam angka kayu yang macam tembakau. Pintok macam tembakau ya Pak Oncot terus. Tak. No, naik kau no. Macam tembakau kan. Pancai kita benda. sikit eh. Payah bawa wallet mak. Okey, malah kena kali tu. Ada pasport lah. Sudah siap tadi dah papas menggunakan kain yang Tiga ni. ya dalam kain pertama yang ini kain Naik tiga kedua. dua lapis ni. Tiga. Lain Tiga. Naik tiga lapis baju lapis. Tudung dah Sampai. tudung dah masuk tak dah masuk. Okey, yang ni last lah. Yang kain last sekali. Ini kita mulakan ni pada kanan ke kiri. Ya Pak kanan ke kiri. Buat Masukkan lagi. Biar dia kemas. Sekejap ya. Ini gini. Kalau rakam nanti aku buka daripada orang lain. kiri ke kanan. Ini sudah sini. Kalau aku pun selalu buka. Kita tengok gaduh. Dia tagak Sebelah Jadi kan sebelah kiri. Pasal nanti masa jenazah masuk dalam lahat dia dah bagi. Jadi nak buka tali dia senang. Yang utama. Oh. Sebelah kiri tak tali sebelah sini. Sebelah kiri jenazah. Nanti dia nak kena timbang. angkat dia ni. Ingat ni tadi tak rasa tadi. Sebab dia dipasangkan tali 5 dulu sebelum lekat. Dia pasal kalau ikat sebelah kiri bila jenazah kiri dia nak buka tali senang. Letak tali 5 dulu. Bisa habis dia berlaku buat sendiri dah boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Atau pun bagi kita Kita letak tali dulu buat lah. tadi Saya bagi tengok. maaf Bangun, dia. bangun, bangun nak dong. Tarik panjang-panjang. Kemudian. Tak gini. No, selesa tak no? Lalu kali nak pakai motor. Tapi dekat
tak bahasa Islam memang ni. Jangan. Sekali. Ikan hidup Ikan hidup. Jangan nanti kita tak boleh buka. Di malam datang sebuka kan. Ini kalau nak buat tak buat tak apa. Ini macam cantik je. Kenapa? Dia belajar buat bunga. Saya buat ni macam cantik. Ini tak buat pun tak apa. Dia anak kematian. macam ni lah. Lalu saya buat macam ni. Ikat dia, ikat itu. Bawa senang dia nak pang. Ya Ini telefon garim ni. Telefon garim. Telefon garim. Standby. Lepas ni Rizal jenazah yang besar pula. Tu di zaman belakang. Ni tarik. Alim aja. Lampu sangat di bawah. Tak biasa kat orang. Tangan dia tak lekor. Gini je. Kat kepala. Kalau pasal apa nanti kat kubur dia ringkat mari. Kalau kita buat di rumah, Dengan kepala tak payah tak bernafas kan. Kepala lebih kurang konsep dia sama dengan kaki lah. Susun balik dia punya kain dia. Kain balik. Kalau saya last kali tu yang tu yang ikatnya. Yang macam ni lah, sama macam ni lah. inilah secepatnya. Yang tu lipat masuk bawah kan. Sampai. Tak, nanti lipat macam kaki ni, Macam cantumkan kaki, balik. cantumkan balik. Lepas tu susun yang pertama, kedua, yang ketiga. Boleh kan? Ikat sekejap tunggu balik. Ambil layer pertama balik tadi. Jangan nak. Jangan buat sikit. Tengok boleh. Jadi Ni dia ambil gambar. lagi di sini sebelah gambar muka dia tadi. Lagi sini lagi. Tak simple ya, saya buka. Jangan buka no Okey. Buka kawasan sikit, besar sikit. Kasih orang belakang nampak. Bagi udara sikit. Sikit. ulang Okey, belum dimandikan, kita bersihkan dulu siram yang pertama bersihkan, kita basuh air sabun. Betul-betul kan. Ni gambar noh. Muka. Pada kain. Okey. Kita dah ratakan air semua seluruh badan. Kita dah pancung ataupun disiram dengan kayu. Saya minta dia orang buat sendiri. Kita dah rata, Nanti kita cuci kepala. pantau je. Cuci kepala, Oh. guna sabun yang ada tadi tu. Dah dicuci, kita sabun lagi di badan-badan semua, bersihkan. Dicuci kuku tu, dibersihkan kalau kukunya panjang. Lagi mula. Tak nak boleh buka Dah no. nampak kan? Saya ulang pada border. Dah siap, kita dah cuci kuku-kukunya semua sekali tadi. Kita dah bersih semua. Baik, tu buka balik. Buka balik. Kita balikkan perlahan-lahan ke kiri, dibalikkan ke kanan. Bersihkan di belakangnya. Kadang dalam lama sakit kalau dia ada darah. Kena bersihkan. Kotak besar. Kena bersihkan tu. Rambut kena shampoo, kena sabun. Sabun kan. Sabun tadi. Ni sebelah ni. Bersihkan. Rambut yang kecil dipungut. Dia tak boleh diterus bawa air, tak boleh. Dia kena dipungut, dikakatkan bersama. Baju buka. Dikualakan, dibersih, dilap kering. Barulah kenakan kain yang lapik petang. Kain mandi. Kalau pakai colour lain boleh? Pakai colour lain boleh? Kenapa nak orang putih? Ni lipat balik, kita buat lagi muda.